Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Nama saya Nur Syamimi binti Arifin. Referensi saya dalam ini dikenali sebagai FRPQ Mimi. Dan referensi saya FRPQ Rejab. Saya punya RPQ terdekat adalah RPQ Acap. Macam mana saya boleh bermula dalam platform AJ ni adalah dia melalui ajakan kawan yang saya kenal sewaktu MJM lagi, waktu orientasi kos lah, orientasi masuk UMT mula-mula lagi. Maksudnya dia ajak saya lah, ada nak jana pendapatan tak, dia cakap lah online gitu. Dan saya permulaan memang saya tak suka lah, tak minat online, tak minat bisnes. Dan saya negatif lah sebab saya kata benda-benda online saya tak percaya, saya takut lah tipu semua tu. Tapi dia usaha juga ajak saya dan dia sebut macam ni. Last sekali ayat dia kata macam mana tahu nanti benda ni boleh bantu Mimi dan keluarga Mimi. Lepas tu saya tersentuh dan saya menyebabkan saya nak pergi tu sebab saya ada masalah kewangan juga waktu tu. Sebab saya minta PTPTN tak dapat. SEM 1 memang tak dapat sebab dah tak sempat minta. Adalah SEM 2 saya minta dah harap PTPTN ni, tiba-tiba permohonan terbatas secara tiba-tiba. Yang menyebabkan saya pun macam nak cari something. Dan waktu tu lah kawan saya ajak. Saya pun rasa sebab tu lah saya bagi peluang kat diri saya untuk nak dengar. Kalau tak, saya memang tak pergi kot. Sebab saya tak minat apa semua. Tak minat nak buat benda sampingan. Memang tak minat saya ni. So, menyebabkan benda tu saya jadi, bagilah peluang kat diri. Dan bila saya tengok balik kawan saya tu sendiri, saya fikir tak minat kan, tak percaya benda gini. Tapi sebab saya tengok kawan saya ni, dia ni orang baik, takkan dah nak buat benda tipu kan. So saya pun ikut je pergi dengan dia. Sampailah saya pergi dengar sendiri lah semua tu. Daripada RPQ Acap yang terangkan semua, saya nampak benda ni, saya nak cubalah. Walaupun waktu tu dengar modal, tapi saya macam nak buat jugalah. Walaupun saya fikir waktu tu mungkin saya boleh buat basic ikut 1000, mungkin boleh. Tapi saya pun fikir sebab saya macam bagus juga benda ni, macam nak lah. Cuma banyak yang benda tak faham kan waktu tu. Gitu je lah sebagai macam mana saya boleh bermula lah. Saya pun closing BDES 1.0. BDES tu lah saya nampak balik. Saya nampak semua. Dan macam mana saya rasa saya buat AJ ni, kenapa? Sebab lepas DES tu lah segala-galanya bermula balik. Maksudnya saya nampak balik masa depan saya. Saya dulu bukannya jenis yang belajar saya dulu macam mana saya main-main banyak dalam belajar ni. Sebab ada something yang berlaku kat diri saya sebabkan saya jadi main-main. Sebab dulu saya bukan macam tu pun, saya ni rajin je dulu. Tapi ada something yang sebabkan saya jatuh, saya main-main. Saya masuk matrik main-main, SEM 1 matrik 2 SEM main-main, masuk UMT 1 SEM tu saya main-main. Sampai waktu study week, saya main PUBG sambil study. Sambil study tak boleh fokus dah. Sampai esok exam, sambil-sambil tu saya buka PUBG. Tak boleh study tu, tak boleh. Macam gitulah. Sampailah saya DDS 1.0 tu mengubah fikiran saya, mengubah hati saya. Dan Allah juga mengubah hati saya ni. Sampai saya mungkin ni tiba masa untuk saya bangkit balik dan berjaya balik capai impian saya, arwah mak saya semua tu. Sampailah saya pun bagi komitmen lah pada diri saya. Saya nak tahu apa lagi lanjut. Sebab waktu permulaan saya pun kata ragu-ragu. Biasalah walaupun dah closing dah nampak dan memang kan ada dah ragu-ragu tu kan. Saya pun ragu-ragu tak sampailah. Saya pun ada je time yang ragu tu. Tapi saya pun bagi komitmen GDET macam top up ilmu. Walaupun tak ada prospek, saya pergi je. Tapi reference saya tak pergi. Adalah saya pun pergi sebab saya diri yang nak tahu. Sampailah saya pun banyaklah faham saya je, pergi training semua tu. Macam tu lah. Dan setelah saya kenal AJ, saya tahu ia ni adalah satu platform untuk kita berjaya. Maksudnya satu peluang untuk kita berjaya. Macam saya belajar, saya mungkin tak bersungguh sebab saya tak nampak matlamat saya tu satu. Satu lagi, saya tak nampak adakah nanti saya boleh jadi seorang lecturer bila saya keluar, bila saya habis degree, ataupun boleh ke saya nanti boleh jadi benda tu, sambung master ke apa tu. Sebab peluang tu mungkin dah kurang. Sebab ramai kita dengar hari ni orang tak dapat kerja. Even dia master pun pergi minta SPA juga, pergi interview SPA juga, nak jadi nurse kan, nak jadi pembantu pegawai perubatan juga. Sebab walaupun dia ni dah master, sebab peluang tu mungkin dah tipis untuk kita nak capai impian kita. Sebab itulah
bila saya masuk AJ, saya nampak aku boleh berjaya balik, aku boleh capai balik matlamat aku, impian mak ayah aku boleh ubah nasib keluarga aku. Dan saya juga paling big why saya nak ubah nasib keluarga lah, sebab tak semua, kita tahu masing-masing kita macam mana. Dan sebab tu juga dah saya yakin semua orang yang masuk universiti, semua kita ni ada impian. Kalau tidak, takkan lah semua ni masuk U walaupun dah tahu kan. Maksudnya walaupun dah tahu mungkin peluang pekerjaan tu tak ada, tapi kenapa orang hari ni semua masuk U? Bukan sekadar follow the flow, tapi sebab mereka pun ada impian nak berjaya kan. Dan macam tu lah. Jadi impian saya ini, bila saya dah masuk dalam AJ ni, saya nampak AJ ni boleh bantu orang, bukan bantu diri sendiri saja. Jadi saya nak sangat saya dapat bantu kawan-kawan saya yang mungkin sama nasib dengan saya, ataupun lebih teruk daripada saya, ke mungkin dia lagi susah daripada saya, dia ada cabaran hidup dia juga. So saya nak tolong kawan-kawan saya semua ni bersama-sama saya, tolong untuk mereka berjaya sambil saya pun berjaya juga. Dan dalam platform ni je saya baru tahu, walaupun saya orang susah, saya boleh tolong juga kawan saya yang mungkin saya nampak lagi senang daripada saya. Sebab maksudnya sangat platform yang cukup sebelengkap lah kita boleh buat demi agama kita, untuk diri kita. Dan platform ni mengubah seseorang menjadi lebih baik. Mungkin orang tu dulu leka kan, main game ke PUBG semua, MOBA, Dota, tapi hari ni dia tak nampak dah game tu, dia nampak masa depan dia dah ini. Dia nampak dia nak capai juga benda tu. Dia nak berjaya dah, tak ada dah benda-benda tu. Mungkin ada tapi lepas dia dah berjaya, insya-Allah. Benda itulah. Dan itulah, so saya harap siapa-siapa yang dah masuk platform ni jangan niat nak berjaya seorang-seorang, niat nak ajak kawan-kawan untuk berjaya sekali. Okay? Sebab itulah kita, partner kita tu, kita nak menjayakan mereka sambil kita pun berjaya juga. Macam itulah. Jadi saya berharaplah dah sekali orang-orang especially yang dah lama semua berjuang, dan harap kita semua ni saling mendoakan untuk kita semua ni berjaya. Jadi doakanlah saya agar dapat capai RPQ ataupun RP untuk bantu semua orang juga. Dan doakanlah juga referral saya FRPQ Rejab untuk dia cepat-cepat capai RPQ, sebab saya pun memang nak tengok dia capai RPQ. Dan juga dapat capai impian dia untuk nak jadi speaker, dan juga untuk nak jadi regional partner juga. Dan juga referral, dan juga semua orang yang ada dalam AJ ni semoga dapat capai impian masing-masing lah. Itu saja daripada saya. Okey, sekali itu kurang, maafkan, minta maaf. Itu saja. Okey, terima kasih.